Siapa sebenarnya Epstein ni? Jeffrey Epstein ni adalah seorang penjenayah yang tengah di dalam proses menunggu dia punya trial atas tuduhan child sex trafficking. Dan pada 10 Ogos 2019, apabila dia tengah menunggu dia punya trial tu, dia telah membunuh diri dia di dalam satu penjara di US dengan menggantungkan diri dia. Kita semua mendapat tahu bahawa ramai selebriti, orang-orang politician yang connected dengan Jeffrey Epstein ni. Macam mana dia boleh dapat connection kepada semua orang-orang yang important ni? Who is he sebenarnya? Kita kena roll back dulu kepada dia punya early career Jeffrey Epstein ni. So, Jeffrey Epstein ni sebenarnya dia bukanlah politician ataupun seorang selebriti yang kita tak tahu. Dia sebenarnya dia start dia punya career sebagai American financier. Kalau tak tahu American Financier tu apa, kita boleh bayangkan karakter dalam cerita Wolf of Wall Street tu, Leonardo DiCaprio tu. Bayangkan dia. Dan selepas itu, dia dapat menggunakan duit daripada kerja dia untuk fund dia punya investment company dia tersendiri yang bernama J. Epstein and Company. Dan daripada ini, dia dapat membeli pelbagai jenis property yang berada di Amerika. Salah satunya adalah island dia yang dekat Caribbean tu. Daripada kekayaan yang dia telah membina untuk diri dia sendiri, dia dapat connect dengan orang-orang terkaya ni sebab dia marketkan diri dia sebagai financer untuk orang-orang kaya. Dia advertisekan diri dia dan juga company dia sebagai satu company untuk orang-orang kaya. Orang-orang kaya je yang boleh invest kepada company dia. Dan daripada idea tu, dia insertkan diri dia di dalam parti-parti orang-orang kaya lah. Di dalam dinner-dinner yang high-end, apa-apa conference yang private, apa-apa event yang memang high class, dia insertkan diri dia di dalam event-event ni dan dia advertisekan diri dia sebagai financer kepada mereka semua ni. Dia juga ajak orang-orang kaya datang kepada tempat dia untuk tujuan untuk membina dia punya connection tu. In general, dia punya matlamat tu memang hanya untuk membina satu connection yang besar untuk keuntungan dia lah, keuntungan dia dan juga company dia. Itu macam mana dia dapat connection kepada pelbagai jenis orang yang tertulis di dalam Epstein file tu. Tapi adakah itu bermakna mereka yang tertulis di dalam Epstein file tu dia terlibat dengan jenayah-jenayah yang dia terlibat? Macam baru-baru ni King Charles dia terlibat dalam benda-benda underground yang Epstein tu. So macam tu lah kenapa orang-orang terkenal ni dia ada connection dengan Jeffrey Epstein. Spekulasi yang paling banyaknya pasal Jeffrey Epstein ni adalah apabila dia membunuh diri dia. Kerana pada waktu dia bunuh diri tu, pelbagai jenis complication yang tiba-tiba muncul dekat penjara di mana diorang tahan Jeffrey Epstein tu. First adalah kamera di dalam sel Jeffrey Epstein tu dia tiba-tiba malfunction. So dia punya kamera tu tiba-tiba tertutup. Bukan tu saja, tetapi dalam rotation 3 jam sekali, guard akan check in dengan Jeffrey Epstein tu sama ada dia ada lagi ke tidak dekat situ. Tapi pada waktu ni, Pak Guard ni dia tak buat check in tu. Pak guard tu dia dapat ditangkap kerana mereka membuat dokumentasi palsu. Maksudnya buku check-in tu fill in lah. Macam kata macam 3 jam ni betul lah saya check in, 3 jam ni saya check in. Dan juga satu video yang keluar di dalam internet yang menunjukkan apabila Jeffrey Epstein punya kamera tu dia tertutup, ada macam at the corner of the video nampak macam ada pegawai yang tengah escortkan seseorang daripada dia punya penjara tu keluar ke kawasan lain. Ramai orang membuat teori yang itulah Jeffrey Epstein, yang bahawa Jeffrey Epstein ni dia tak bunuh diri dia dan dia masih hidup lagi sebenarnya. Tetapi apabila telah investigate kan, polis menyatakan bahawa benda tu tak benar dan video tu adalah fake. Tapi bila kita gariskan semua event ni, nampak macam kebetulan yang besar. Mungkinlah betul lah kebetulan, tetapi dia nampak sangat suspicious lah. So sebab itulah ramai orang yang speculatekan pasal benda ni. Tapi apa pendapat korang pasal Jeffrey Epstein ni? Cuba bincangkan kat bawah.